Finally set ni keluar. Ni. Ini salah satu cheese card yang kita boleh cari lah. Phantasmal Flames. Dan ni aku memang looking forward since last time. Dan sedikit lah, seminggu dua ni akan ada video kat Pokemon lah. 2 video setiap minggu. So hopefully korang enjoy. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Edi dan selamat datang kembali ke channel aku, Edi Fadli. So selamat hari Sabtu, selamat berhujung minggu. Thank you sebab datang ke channel aku. Kalau kau baru channel aku banyak segmen hobi-hobi aku, Edi Fazli nama channel aku. Dan segmen paling utama adalah segmen mainan Abah, di mana aku unpack mainan yang aku tak dapat masa kecil, terutamanya trading card games lah, Pokemon lah terutamanya kan. So kalau kau subscribe, klik butang subscribe sebagai tanda support. Di mana hari ni dalam segmen main Abah, di bawah slot Pokemon trading card games, kita buka set yang paling baru, paling betul-betul fresh, which is Phantasmal Flame. Your fighting spirit in the Pokemon trading card game Mega Evolution Phantasmal Flames ataupun Mega Evolution 2. Kalau nampak logo Phantasmal Flames tu, atas dia ada stem kecil Mega Evolution. So dia adalah set di bawah siri ataupun era Mega Evolution. Tak tahu akan ada banyak lagi set tahun depan. Tahun depan pun ada 30th anniversary. So tahun depan akan agak hectic lah. Even set ni pun agak hectic, agak sangat hectic tau kalau kau tahu. Sebab Toys Bar dah announce, aku beli kat Toys Bar, thanks pada member aku tak boleh disclose nama dia tapi dia tolong aku belikan. Kalau kau beli kat Toys Bar, dia orang officially announce yang pada hari Khamis ke hari Rabu lepas, yang semalam hari Jumaat, korang boleh beratur. Bermula, dia kata jangan beratur daripada masa pukul 11 pagi sampai 9 malam hari Khamis. Dia tak benarkan. Sebab tu waktu kedai dibuka, so dia tak benarkan. So macam orang dah start beratur tau. Member aku share kat aku, Farid, dia share kat aku, pukul 12 ke 1 orang dah start letak kursi dah. Tapi kena halau lah dengan staff Toys Bar. Kena halau-halau. Tapi pukul 7 dah makin ramai gila orang swarming kat bawah tu, macam berdiri-berdiri nak beratur lah bagai kan. So macam memang makin meriah. And then tiba-tiba pukul 8 tu dah ramai gila. Tapi yang buat dia questionable adalah sebab yang beratur tu bukannya orang yang memang collect tau. Yang beratur tu ada random makcik, pakcik, aunty, apa semua yang tua-tua yang beratur. Ada yang bawa anak lagi. So dikatakan diorang ni dibayar upah. Kena, aku tak pastilah in detail macam mana. Contoh lah kan, diorang dibayar RM180 untuk beratur, untuk dapatkan slot membeli Phantasmal Flame. RM180. So bayangkan kalau diorang kena beratur sepanjang 12 jam lah daripada malam sebelum ni kan, untuk dapatkan produk ni. So bagi diorang balai lah, diorang tak tahu produk ni pun, diorang just nak duit RM180 cash lah. So agak gila lah bagi aku. Siapa yang buat benda ni gila lah. Siapa yang upah benda-benda ni memang bodoh lah. Sebab kau mengkacau market orang yang ada je orang ramai yang aku kenal kat video member aku share kan. Ramai yang kat situ yang memang nak beli, yang memang nak beli untuk buka, yang memang beli untuk main, yang memang collect. Tapi ramai juga yang nak beli untuk resell. So yang resell ni memang aku tak support lah. Kau beli sepatutnya kau nak jual balik mahal, tak best lah. Harga dia akan jual below market sikit berbanding dengan orang lain jual. So kalau kau perasan, ramai orang jual RM1,500, RM1,200 untuk booster box contohnya. Toys Bar jual pada harga RM850 tak silap aku. So kalau dia orang beli dan jual balik RM1,000 pun dia dah untung RM150 kan. So ramai yang dah berfikir mindset yang salah lah. So tak best lah, bagi aku tak best. Sekarang adalah masa yang paling tak best untuk dunia trading card games Pokemon, especially dekat market Malaysia. Sebab Malaysia ni banyak sangat reseller yang nak sangat untung cepat, yang nak sangat buat untung. So agak sedih lah. Hopefully semua yang membeli sebab nak main dapat beli lah. Dia sampaikan tahap dah beratus orang kat bawah tu, Toys Bar terpaksa buat on the spot punya raffles. So dia bagi nombor kat semua orang yang dah ada kat bawah tu, then dia akan buat numbering lah. Kau kena queue ikut numbering tu lah. So hopefully semua yang membeli dapat lah apa yang dia nak. Especially mereka yang betul-betul nak main, yang nak buka untuk have fun dengan anak ke, nak enjoy collecting ke, hopefully kau dapat lah. Yang reseller ni hopefully kau tak dapat lah. Aku benci lah. Sebab kau nak untung. Don't kill the hobby tau bagi aku.
kalau kau beli, kau buka, at least kau spread the market lagi tau. Kau buka, kau jual single, kau jual, walaupun single tu mahal sekalipun, kau jual, orang boleh membeli single. Tapi kalau kau menjual resell box, siapa nak beli? Siapa yang membeli pun nak simpan, nak hot, sebab nak jual balik pada 5-6 tahun akan datang. So tak best lah. So kau akan buka satu booster box. Sebab dalam poll aku tanya, kalau aku dapat produk apa yang paling kau nak tengok. First kali orang buat adalah booster box, second UPC tak salah aku, third ETB, and then baru yang booster bundle ataupun blister pack. So aku tunaikan permintaan korang, kita akan buka satu booster box. Dan ada banyak kat Charizard yang aku nak dalam ni, tapi aku tak nak lahan sangat sebab aku dah dapat yang Japanese version. Kalau dapat memang sangat rezeki, tapi aku cuba lah. So jangan lupa tekan subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Sorry lah video panjang sangat. Aku just geram. Aku geram dengan ketakmakan manusia semata-mata nak duit, sampai mengganggu hobi ni aku. Tapi hobi ni, benda ni mengganggu reseller, scalper ni memang masuk kat semua hobi ya. Cuma sekarang ni adalah masa yang paling tak best untuk Pokemon trading card games. Pun selamat menonton guys. Kita buka sama-sama, kita enjoy Let's go. Okay, so ini dia. Kita ada booster box Phantasmal Flames, gambar Gengar, kita ada Mega Charizard, Mega Gengar, Mega Charizard dan juga Mega Lopunny. Mega Gengar punya SIR akan release pada next set, Mega Dream untuk Japanese, Mega Dream nama dia. Tapi English dia akan keluar holiday set lah. Aku rasa kan the next set adalah holiday set lah, bulan 2 nanti bulan 1. Tak ingat lah, tapi dia akan awal sikit lah sebab dia holiday set lah. Holiday set akan awal sikit. Kita akan buka seal dulu. Tapi ramai yang annoy tengok kerepek kan, sebab aku buka je. Sebab kalau orang yang collect seal produk, dia akan annoy tak benda macam ni. Aku memang tak collect seal produk. Aku memang buka untuk unpack. Tada! Tapi dia tak ada promo kali ni. Tahu aku kalau kau beli booster box, kau ada promo dalam ni kan. Tapi kali ni tak ada. Tak sure. So kita ada 36 booster pack. Kita akan buka battle team key lawan team kanan. Box Charizard tu boleh lipat kan, tapi aku tak lipat. Kita tengok macam mana team key lawan team kanan. Pilih team korang, aku pilih team kanan. Dan kita akan bawa kita punya MUR, Mega Charizard EX, sebagai kita punya kata penarik Charizard supaya datang Charizard bahasa Inggeris. Ni Charizard Japanese kan. So gula lah, kod aku belanja, jangan risau. Mega Gengar pun nice juga lah. Dia punya SIR sangat cantik. Betul lah, aku tahu artis dia adalah artis yang sama yang buat untuk artwork dalam Mega Charizard punya SIR kod luar. So first kali aku nak bagi tahu yang aku tak nak mengharap, tapi aku still mengharap. Fire, kita mulakan. Kita akan go to, mungkin first half ni kita akan enjoy the artwork jugalah. So aku nak kena asingkan kad juga nanti. Absol, kita ada Swinub, Snubble. Aku dah record kan buat video tak record sebenarnya kan. See you lah. Snubble, Ipom, Dawn yang terplayable card, Akaludon, Lokix, Kokolok, Smeargle, Reverse Holo. Okay, kita dapat Reverse Holo, Miss Megis, EX, NA lah. EX, NA ni biasanya tak mahal sangat. Dan aku tengok banyak orang dah share full rate, orang putih lah especially. Satu booster box kau dapat lebih kurang 15 hit. SIR tak confirm sebab per case akan ada 2 atau 3 SIR lah. So chance untuk dapatkan SIR per booster box adalah 1/3 lah. Ni matematik wise aku just berkongsi dengan korang. Dan just berkongsi dengan korang jugalah sepanjang aku buka Pokemon trading card game, especially set utama kan. Contohnya set utama lah yang ada booster box set yang ada booster box. Aku rasa sekali je aku punya Charizard, iaitu set Darkness Ablaze. Darkness Ablaze. Set selain tu, Unbroken Bonds aku buka tak dapat. Burning Shadows aku buka tak dapat. Cosmic Eclipse aku buka tak dapat. Ni aku masuk as in the main hit lah. Brilliant Stars aku buka, aku dapat yang hyper rare, tapi aku tak dapat yang dia punya alternate art yang cantik tu. Kingsley Move, Paladin Odish, dan Togedemaru, Toxicity. Okay, tak ada yang special sangat so far. Ni okay. Mega Heracross MVP untuk aku punya pre-release. Kalau aku tak tengok video pre-release, aku menang pre-release disebabkan Mega Heracross tu. So memang aku tak ada luck dengan booster box punya main set lah. Kira mana-mana set yang ada Charizard, yang ada booster box, kira set utama, aku tak pernah pull Charizard kecuali Darkness Ablaze. So adakah kita dapat
mengembalikan kenikmatan Darkness Ablaze tu kali ni. Fire Breather, Surulage function juga, Haunter, Reverse Holo, sorry, Piloswine Reverse Holo. Mega Diancie, cantik. Sleeve kan dia nak kena laju sikit sebenarnya, tapi aku nak enjoying the moment sebab ni baru keluar kan. Itu aku buka pun pre-release pun pack sikit, ni pack 36 kot, takkan aku tak nak enjoy kan. Burning Shadow aku tak buka banyak, tapi kalau kita tanya pasal booster box balik kan, Brilliant Stars aku beli banyak, hampir satu case. Aku beli loose booster box tapi hampir satu case. Dan aku pull hyper rare dia, so which is aku okay lah. Tapi aku tak pull AA dia end up aku beli. And then other than that, macam Obsidian Flames aku pull dia punya SRR, tapi bukan melalui booster box, melalui blister pack. 2 blister pack, ada 2 SRR keluar, which is sangat random yang tu. Kalau kali ni boleh keluar 2 pun sangat best lah untuk aku. Okay, kita ada Cerulege, Battle Cage, Suicune Holo Rare. Dua cantik lah. Kad baru memang cantik. Suka. Bau kad baru sangat best. Aku sangat suka bau kad baru. Okay, good luck guys. Kita ada Fire Energy, Sandile, Charmander, Bonzo, Trapinch, Wigglytuff. Wigglytuff semua comel dia punya IR kan. Wondrous Patch, Mamoswine, Toxtricity, Reverse Holo, Jigglypuff Reverse Holo, Ambipom Holo Rare. Dan ramai orang kata macam, senanglah push SIR tu, ramai sangat orang pull. Kau kena faham, dia nampak senang sebab ramai orang share. Kau tak tahu berapa ramai lagi orang buka yang tak dapat. Orang selalu fikir macam, senang, ramai orang share dapat, ramai orang share dapat. Yang dapat tu memanglah dia akan share. Yang tak dapat, yang dah buka lagi banyak, dia orang tak share. Benda macam tu yang buatkan mindset yang macam, senanglah nak beli dah. Itu yang buat lagi geram. Tu yang beli pun tak dapat, nak sakit hati. Beli Scorbag, beli single dia. Tapi dia punya single pun mahal loh. Game Slim Move, Pomod. Dia punya single untuk tu pun masa sekarang ni aku nampak ada orang jual lah 4,000. RM4,000 Malaysia lah. Macam gila lah bagi aku. Untuk SRR modern, gila lah. Betul. Sebab aku dah lama, aku actively sekarang ni 6 tahun dah. So aku tahu yang modern card jarang semahal tu. Last time macam Umbreon pun masa awal-awal dia main hit pun dia tak mahal macam tu. Dia dalam 2,000 kot, 3,000 kot, 1,000. Ni dapat 4,000 first. Kita lah baru keluar kan. Masa dia baru keluar dia teruk, aku rasa dekat 8,000 kot. Nimble Reverse Holo. Kita ada Holo Rare belakang ni saya. Tu Holo Rare. Dia punya Holo Rare tu memang mengancam betul. Dia macam memberi harapan palsu. Hopefully kita ada SIR lah. Itu je lah. Dan hopefully SIR kita dah Charizard lah. Kalau aku dapat Charizard aku akan grade. Aku akan tadi grade sekali dengan MUR aku lah. Tapi kalau dapat gold lagi best lah. Kalau gajah boleh terbang kan. Okay, kita ada Mimikyu, Family, Ipom, Energy sini, Pokemon sini, Vibrava, Sandile, Eternatus. Video aku pergi pre-release tu agak dapat sambutan yang baik lah. Thank you guys. Korang memang suka tengok vlog kan. Dawn Reverse Holo, something melekat illustration tu ya guys. Aku rasa ni Ambipom ni. Sebab aku dah buka Japanese, aku tahu lah. Betul nampak. Dia bila kau dah buka Japanese, kau dah tahu lah artwork tu artwork apa. English version Ambipom. Itu kita pun yang Japanese version Inferno X. Okay. 3 hit so far daripada tim kiri. Hopefully dia balance lah. Dan hopefully SIR keluar belah kanan. Kalau keluar gold sekali pun boleh. Along kata, aku tak tahu siapa share kat aku. Adam share kat aku. Dia buka 144 packs. Dia dapat SIR, dia dapat gold. Charizard. Which is sangat best lah bagi aku. Kalau benda macam tu berjadi kat aku memang best lah. Aku memang happy gila. Vibrava, Bramblin, Ludicolo, Game Slim Move, Alcremie, Trapinch, come on. Aduh. Dinun, Suicune. Dia the second last yang penting ni. Second last lah kata letaknya. Main hit as in SIR, Gold Card, semua kan duduk situ je. Second last tu. Last tu macam selalunya FA lah. FA Charizard pun aku perlukan. FA Charizard pun nampak macam mungkin akan mahal. Kalau produk susah dapat lagi lah akan mahal sebenarnya. Lotet, Bolton, Baneri, Mamoswine, Secret Charm. Dia masalah pasal SR dia pun banyak juga sebenarnya. Linun, Wild Plume, Swinub,
ada Moltres. Dia punya SR ada Mega Charizard, dia ada Mega Lopunny, dia ada Mega Sharpedo, dan dia ada Dawn, dia ada Rotom. 5 tu banyak lah, mengganggu pull rate tau. Kalau kau pull SR sedih tau selain dia Charizard. Sebab harga dia juga sangat beza. Kalau kau dapat full SR lain dan kau boleh take and Charizard, then kau happy je, tak kisah pun. Tapi sebab value dia berbeza gila kot, tak masuk akal ni level ni value dia. Ramble, Pommy River Solo, Bronzor. Kita pull akhir. Okay, dekat ini a good hint untuk kita, Mega Charizard EX. Aku tak pull sepanjang pre-release. Sepanjang pre-release aku buka 20 pack kan, lebih 34 pack, termasuk dengan loose pack yang aku beli tu. Aku tak pull dia langsung dan akhirnya dia keluar. Nice, cantik gila tekstur dia. Kalau kamu boleh appreciate tekstur ni dari atas juga, sangat cantik Charizard. Nice, happy. Lagi happy kalau dapat dia punya angka apa? Mega SR dia ke. Dapat gold lah, gold pun best juga. Ramai orang kejar dia punya SR, tapi aku lagi suka gold sebenarnya. Gold dia nampak sangat best bagi aku. Cantik gold, macam cermin. Gold tu kalau dapat 10 susah. Sebab kalau kali kau macam tak jaga kad kau, dia bercalar sikit dah hilang dah value 10. Itu dia punya grading dapat 10 kan. Honchko, Blowtorch, Cresselia, Lombre Reverse Holo, Zigzagoon, Genesect Holo kan. Oops. Dah hampir separuh dah kita buka. Still tak ada cahaya kebahagiaan lagi. Bukan orang. Come on, let's go. Darkness Energy, Oddish, Ghastly, Comel Ghastly. Tapi SIR dia sangat cantik tu, Gengar tu. Itu pun masih kau-kau kat tu. Pommy, Cerulege, Punk Helmet, Survivor, Paldean Tauros, Fire Breather, Oikoyo EX. Yang ni pun function. Dan aku dengar yang dia punya AA dia, SIR dia yang dapat promo sekali dengan UPC pun high value jugalah. Sebab dia hanya berdapat melalui UPC, dia punya SIR. Kalau Japanese kau boleh pull, tapi English ni tak boleh. English kena beli melalui promo lah. Nampak dah 6 hit dah 5 hit. Dah hampir habis dah 18 pack belah kanan. Bukan korang itu ke air. Pomo, Jigglypuff, Gloom, Charmander, Comel, Haunter, Punk Helmet, Cerulege, Darmanitan. Mana IR lagi? Baneri, Zacian. IR yang mahal lah, tak ada mahal sangat aku. Aku rasa Wigglytuff je lah kot. Piplup lah kot, Piplup. Another one, yang Comel. Selain tu macam biasa-biasa je. Psychic Energy, Charcadet, Amuko, Duraludon, Lombre, Cresselia, Dawn. Tak banyak Dawn keluar kalau perasan. Wigglytuff, Gliga, Alcaludon, Pomod Holo ke. 3 lagi pack untuk tim kiri. Siapa tim kiri? Tim kiri tak dapat SR lagi. Aku yakin dia ada SR dalam box aku. Hopefully ada lah. Aku memanglah extra yakin, tapi hopefully aku mengharap sebenarnya ada SR, especially Charizard. Dapat MUR pun lagi bagus. Atau dalam English dipanggil MUR ke dipanggil apa untuk yang gold. Sebab lain sangat cool sebenarnya look dia. Duraludon, Piloswine, Charmeleon pun aku sangat nice. Sangat kena dengan Mega Charizard yang versi UPC punya promo tu. Fire Breather, Crocodile, Brambleghast, Ludicolo Vivo Solo, Dugong Vivo Solo. The full art trainer, full art item, Ignition Energy. Kalau dia attach to N 3. Dia boleh pakai waktu nak pakai terus je. 3 energy. If this card attached to an evolution Pokemon, it provide 3 energy instead. Tapi masalahnya bila habis turn kena discard. So boleh pakai sekali je lah. Dia tak akan kekal lama lah. 6 dah hit untuk tim kiri. I think one of the main hit adalah Mega Charizard, Mega Diancie, full art Ignition Energy lah.
Hopefully kita punya pull rate sama macam mana aku tengok 15 seat tu. Macam aku buka yang Mega Evolution si Farid last time pun banyak kan. Hopefully dapat momentum yang sama lah. Energy, Gliga, Prinplup, Smeargle, Toxel, Eternatus, Sword and Shield punya Pokemon, Jumbo Ice Cream, Ludicolo. Aku nampak illustration tu Charmeleon Reverse Holo. Ni Togedemaru. Bukan. First time aku Zacian. Cantik. Nice tu artwork dia. Vileplume. Okay, ni nice artwork dia. Siapa lukis ni? Yuki Ikigami. Sangat nice. Mau sebut illustration So notable illustration tu 7 dah aku. Okay. Last pack untuk tim kanan. Tim kiri. Tak kisah ada SI ke tak. Kalau ada SI nak keluar sekarang pun tak apa. Janji ada SI. SBT Charizard kalau dapat. Togedemaru, Smeargle, Lombre, Alcaludon, Jumbo Ice Cream, Vambo, melekat. Genesect Holo Rare, Punk Helmet Holo Rare. Reverse Holo. Reshiram Holo Rare. Pedih. So tim kiri notable punya hit adalah Mega Diancie, kita ada Mega Charizard, 2 NA lah, 2 IR, 2 NA biasa, 2 Mega, 1 Trainer. Tak atas sikit. So aku boleh letak orang Pokemon tak atas sikit ni. Macam ni. Okay. So dah full 8. 8 dah keluar Macam tu dia 8 hit keluar. Sekejap je 8 keluar. Aku teka fire untuk Charizard. Betul siut. Tu Charizard keluar kan. Gila power siap kan tu. Mimikyu, Trapinch, Sandal, Bramble-Gus, Blowtorch, Crocodile, Bolton. Okay, tak ada. Ipom. Mega Sharpedo. Cantik lah dia punya Mega ni. Dia punya tu nampak mahal. Macam tekstur dia cantik. 2, 6, 2, 5, 7. 7. So side kanan ni mungkin ada 8. Mungkin mungkin lagi sikit. Mungkin 13 total ke tak tahu. Okay. Buka luar. Water. Tak ada salah ni. Piplup lah ni. IR dia comel. IR dia memang cari juga selain pada Wigglytuff yang comel tu. Gliga, Paldean Taurus, Wonderspatch, Survivor, Swooledge, okay, Blowtorch, Flygon. Flygon tu function kalau pakai seperti release. Okay, dia ada discard deck dia tinkan deck kau. Okay, card. Alright, teruskan lagi. Water keluar. Piplup, Zigzagoon, Miss Dravius, Charmeleon yang cantik, artwork sangat nice. Sangat kena dengan Mega Evolution yang promo tu. Meloetta, Sacred Charm, Darmanitan, Lotat Reverse Holo, Suicune Reverse Holo, Genesect Holo Rare. Pedih. Booster box juga ni. Bukan orang. Grass, Psychic, Zigzagoon, Miss Dravius, Toxel, Lotat, Lockix, kita Kamen Rider, Dizzying Valley, Dizzying ke Dizzying, Meloetta, Pomok Reverse Holo, Granbull Reverse Holo, Ambipom Holo. Pedih. Come on, Charizard please. FA Gold SIR. Itu je lagi perlu. NA dah keluar dah. Nimble, Piloswine, Ipom, Linun, Punk Helmet. Jahat. Alcremie, Darumaka Reverse Holo, Jumbo Ice Cream, Pomok Holo kan. Pedih kan. Mesti kau rasa pedih sama dengan aku. Aku pull Charizard banyak daripada Holiday Set. Holiday Set aku pernah pull Hyper Rare Charizard VMAX daripada Champion Pass 3. Tapi aku tak pull Shiny Charizard V daripada set tu. Lepas tu apa lagi? 151 aku tak pull. Tapi Celebration aku pull 1.
Ada aku pull juga Charizard tau. Aku pull. Daripada Holiday Set, Gimsly Smooth, Gliscor Evo Solo. Okay, kita ada SIR. Kita ada SIR guys. Aduh, aku takut okay. Don aku rasa. Sebab kalau SIR Charizard aku pull daripada tu, dia punya border gelap. Border dia gelap. Kalau kau tengok aku punya video Infinite X, yang ni border terang. So aku rasa dia trainer. Cakap dah Don. Kita full SIR tapi slot yang salah. Kita full SIR Don. Mana Charizard? Aku kan tak bersyukur guys. Aku bersyukur SIR. Tapi macam aku cakap, kalau value SIR semua sama, then best. Kau boleh trade. Value dia tak sambung. Cantik lah. Nampak? Tengok orang betapa hollow texture benda tu. Center ni pun quite nice sana. Oh tak, center bawah aku kurang sikit. Ni untuk binder collection okey lah. Kalau nak grading tu, it might be a 9 lah. Tak adalah, aku tak pandai pun, tapi sekali pandang nampak lah center tu kurang sikit belah bawah. Siapa nak beli untuk binder tu boleh PM aku lah. Aduh, so dah ada SIR. Aku tak ada satu box, ada 2 SIR. Aku tak pernah nampak so far. Modern set ni dah kurang dah benda ni berlaku. Aku rasa pernah berlaku tapi sekarang susah jumpa dah. Dugong. So kita punya hope sekarang adalah pada gold card. Kalau gold card keluar ataupun FA. FA pun boleh keluar, Fire Breather. Gold card possible keluar. So aku Honchkrow, Gloom, Alcremie, ada Empoleon. Dia ni menghantui aku. Dia ni sangat menghantui aku. Dia memang aku pun si Sid ada PM aku nak beli. Nanti boleh deal lah. Kita dah berapa dah ni? Sekarang dah 7, 10. Ada mungkinan 5 lagi kan. Hopefully. Kat bang. Okay, kau dapat Charizard happy tadi aku. Pedih. Swinub, Snubble, Ipom, Ghastly, Mamoswine, Jumbo Ice Cream, Wigglytuff, Yamper, Wigglytuff, Reverse Holo. Kita ada Vileplume Holo guys. Come on guys, come on. Gold card, come on. Gold card ataupun FA Charizard. Aku kena one step ahead. NA dah dapat dah, kita boleh antik dah NA. So kita perlu move on lagi guys. Darumaka, Lotad, Bolton, Banyewe, Alcaludon, Wonderspatch, Gliscor, Flygon Reverse Holo. Okay, ni something, ada illustration rare. So kalau dia melekat tu maknanya dia hit. Sebab texture illustration rare, texture main hit dia lebih sikit berbandingkan Reverse Holo biasa. Yamper, alah comel ni Yamper. Itu apa pula dia ni? Boleh terbayang bunyi anjing tu. Comel sangat. So kita pukul apa dah sang? 7 campur 4, 11. So ada kemungkinan 4 lagi, come on. Gold ada chance lagi guys, come on. Gold tu sangat random. Dia bukan ikut normal full rate punya booster box. Dia boleh keluar bila masa saja. FA ada chance sebab memang selalunya FA Pokemon akan keluar. Cuma which Pokemon dia yang penting. Sacred Charm, Darmanitan. Kita 2 Reverse Holo start dengan hit ni. Bramblin. Okay, macam Charizard color dia FA Charizard ke? Okay, Mega Lopunny. Color menipu je. Kita ada Mega lagi, Mega Lopunny. Aku rasa kita ada chance untuk pull. Tapi texture lawa tu. Even NA pun texture lawa. Kita ada chance lagi untuk full art. Hopefully adalah full art. Okay, ikut muka aku kan. Aku duk cakap dengan korang kan, ikut muka dia. Follow ya. Okay, so kita dah full 12. 3 lagi hit sepatutnya. Kalau ikut full rate standard kan, 15 hit. Okay, let's go. Full art Pokemon, come on. Full art Pokemon. Jangan keluar NA dah. Full art Pokemon, then gold card kan. Full art Charizard, then gold card Charizard. Okay, let's go. Oddish, Cresselia, Haunter, Lockix, Reverse Holo Pomi, Reverse Holo Ambipom. Okay, holo yang saja.
Toxtricity. Dia kan daripada angle aku, kadang-kadang hologram tu punya border nampak macam textured tau. Sebab tu kadang-kadang aku scam korang, sebab aku terscam dengan cahaya punya pantulan. So bukannya aku berniat nak bagi korang harta palsu, tapi memang aku tertipu dengan pantulan cahaya. Charmander comel, ada Bonzo, Trapinch, Koko, Battle Kit, Linun, Linoan ke Linun, Ludicolo, Lockit Silver Solo, okay, Wonder Scratch, Genocide Holo. Semakin sikit guys, semakin nipis kita punya baki booster box. Pedihnya. Aku pedih sebab SR keluar tapi bukan Charizard. Pedihnya. Serius pedih. Energy energy kat sini guys. Smeargle, Gligar, Pomi, comel gila Pomi. Piplup yang comel. IR dia pun tak keluar lagi. Bronzong. Banyak kat melekat. Dawn lagi. Betul lah Dawn banyak keluar sebab nak keluar IR dia. Macam Viper, Toxel, Mimikyu. Reshiram. Pedih. Let's go. Kau kat orang. Okay. Basic Energy, Jigglypuff, Seal, Gloom, Kavana Nanana. Okay. Paldean Taurus. Aku nampak macam aku rasa holo, jangan tertipu ini. Aku rasa holo dia melekat kat belakang tu. Dia macam pantul-pantul cahaya kat belakang mata aku ni. Okey, aku rasa FA. Dia melekat. Alamak, FA trainer ni. Dia kata Dawn juga. Okey, Fire Breather. Okey, Dawn tadi. So aku rasa dah keluar dia ni. Mungkin tak ada FA Pokemon. So ada juga. Ataupun Fire Breather Full Art. Diorang kata deck ni kad ni function lah. Kad ni sangat function sebab dia dapat energy. Boleh gabung dengan Cerulege, boleh gabung dengan Charizard kot. So aku tak aktif sangat playing. Tapi masa aku main hari tu, dia function dengan deck Cerulege lah untuk pre-release. Nak cari hand kan. Okay, so sekarang dah berapa? Lagi 2. Nak cukup 15 bagi dia 2 hit. So 2 hit tu adalah FA Charizard dan juga Gold Charizard. Yeah, let's go guys. Energy, Charmander, confident itu penting guys. Mimble, Misdreavious, Duraludon, Gramble, Blowtorch, Wigglytuff. Okay, come on. Okay, Gold Charizard tak ada tapi ada FA Charizard, which is aku tipu. Tinggal lagi 3 pack. Kalau 3 pack ni tolong ada 2 hit. Tunaikanlah 15 hit punya pull rate yang telah aku tengok dekat Facebook dan juga social media. Water, salah teka, Yamper, Vibrava, Bramlin, Dugong, Lockix, Gliscor, lekat-lekat kan, Fire Breather, Trapinch Silver Solo. Okay, so kita chance untuk full art lagi. Battle Cage. Okay, ni full art ke? Aku tak tahu lah kena nak full art ke. Ni full art ke? Bagilah full art. Asal bagi dia NA lagi satu Charizard. Dia pun lagi satu Mega Charizard guys. Aku tak expect pula boleh duplicate. Memang boleh duplicate. Ni booster box guys. Kalau ETB pun boleh duplicate. Ini kan booster box kan. So kita dah menghampiri 15 hit punya pull rate. Lagi satu hit akan cukup kan. Tapi bagilah FA Pokemon Charizard, please lah, booster box. Gold aku tahu lah sekali. Gold aku tahu lah sekali Kavana, Charmander yang comel, Swinub yang manis ke? Kinsey kot. Milcery, Eternatus, Battle Cage, Bramble Gus. Okay, Absol. Okay, kita ada tu. Ni kalau terterang ni aku lupa siapa ni. Aku lupa dah, tak apa. Teruskan ya. Ludicolo, comel. Dan juga Ambipom. Sebetul pull rate 15 tu tercapai. Dan kita akan tutup dengan gold card untuk hit yang ke-16. Tapi tak ada FA Pokemon, which is sangat tak best. Dia ada FA Trainer. Dia ada 4 Mega Pokemon. 4 Mega Pokemon keluar. Tapi tak ada FA Pokemon. 3 NA. Okay, bukan 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 NA Mega Pokemon. Dan kita ada 3 NA Pokemon biasa. Okay, last pack magic. Water, Baneri, Darumaka,
Milsui, Oddish, Cerulege, Wigglytuff, Mamoswine, Moltres Reverse Holo. Okay, tak ada lah. Full art yang tak ada. Full art ada. Oh, tak ada lah holo kan. Moltres saja. Kita fulfill apa benda yang kita cakap 15-10 ringgit. Tapi itu just based on pengalaman aku tengok lah. Ini bukan yang full, ini hiasan semata-mata. Tapi kita akan go to semua main hit kita. Aku happy sebab kita pull SIR at least. So box kita ni box yang dah ambil full rate SIR sebenarnya. Ni SIR, ini IR, ni Charizard, NAAX, Diancie, Sharpedo, Lopunny. Tak mana, Sharpedo agak playable. Ramai yang cari. Gengar, Gengar aku tak pull. Gengar pun playable, ramai orang cari Gengar. Dia ada certain card yang memang orang cari, yang memang playable lah. Masa pre-release pun orang dah cari lah, orang dah beli tu sebenarnya. So generally kita pull 3 NA Pokemon, NA biasa, dan kita pull 5 Mega Pokemon, termasuk 2 Charizard, which is sangat random sebenarnya, 2 Charizard. Bagilah FA dia, aku tak faham tu, tak nak bagi FA. Dan kita pull 2 full art item dan juga trainer 2 full art trainer. Ni energy dan juga trainer. Okay, tak tepi ni. Kita pull 4 IR, Yamper, Udicolo, cantik colour dia. Ambipom, aku tak tahu kenapa aku tak suka dua ni. Zacian, ni cantik. Yang ni memang cantik. 4 IR. Seronok Dan kita pull SIR kita, Dawn. Mesti sangat nice lah. Okay lah. Bukan tak bersyukur, tapi still macam sedih lah. Tapi enjoy lah. Sorry, atas. Bagi aku satu video yang enjoy. Ramai yang minta booster box, aku tu akan minta korang. Hopefully korang enjoy. Tapi malam tak ada Charizard FA, tak ada Charizard SIR, tak ada Charizard MUR Gold card dia. Hopefully akan datang nanti, dia muncul. Ataupun jangan lupa tekan subscribe, like video ni, share dengan korang dan cuba komen apa card yang paling korang looking forward to dalam set ni. Mungkin kita boleh tengok kat tu keluar. Okay. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Aku geram sebab 2 Charizard. Aku memang nak Charizard, aku collect Charizard, tapi janganlah sampai 2 Charizard NA. Bagilah FA pula, bagilah Gold pula, bagilah SR pula kan. Kita boleh SR guys. Ini saya bukan SR yang aku nak. Pedih. Aku tak bersyukur. Aku bersyukur tau guys, tapi dah sedih je. Jangan lupa subscribe. Bye guys. Jumpa lagi next video. Jumpa esok. Esok kita buat APC. Janji. Bye bye.